Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Pagi ni Ustaz ada di Pantai Kemas baca bersama dengan Mak Ustaz ni. Pagi ni kita nak nak gali. Gali bukan gali kubur ni. Gali mak kita ni dia nak duduk dalam pasir ni. Dalam pasir kita bakar gali lah ramai-ramai dia. Gali lepas tu kita gambuh. Gambuh ni. Gambuh mak kita kena sumati dah dah. Tapi itulah gapo hak mak kita nak kita buat lah. Gapo dia nak sebab apa masih kecil dulu banyak benda kita nak. Walaupun kadang-kadang ada benda tak boleh tapi nak ibu bapa kita akan dia punya cuba sudah payung untuk nak gunakan hasrat kita dah. Jadi antara dia punya hajat dia nya dalam mari gambuh di pasir kita gambuh apa dia lah pakak cucu dari gambuh sama. Jadi itulah antara benda yang kita nak buat untuk membahagiakan orang tua kita lah dengan bulan Zulhijjah yang mulia ini. Sama-sama dalam kesempatan khususnya untuk kita melaksanakan ibadah kurban untuk tanda kita yang Allah Ta'ala kita sanggup mengorbankan harta benda kita dan apa kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Ustaz nak ucapkan selamat berkorban untuk semua. Mudah-mudahan korbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.